Adik sakit perut lagi ke? Lah ya. Hari ni saja dah 3-4 kali dah adik ulang alik pergi toilet. Adik cirit-berit ni. Jom ikut ayah. Pergi mana? Pergi ambil pucuk jambu. Makan pucuk jambu nanti. Perut adik okey dah sikit. Boleh lah. Jom. Inilah. Ayah. Kata nak pergi ambil pucuk jambu. Ini pokok kelapa sawit. Yalah, Dik. Ini ayah dah custom. Ayah dah helmet. Helmet? Ya, helmet. Adik ingatkan cicing je boleh helmet. Pokok pun boleh juga. Ya. Ni. Uyo. Pokok kelapa sawit. Pucuk jambu. Ya. Ayah okey ke? Adik takut mabuk. Boleh. Rasa dia kelak-kelak sikit. Kelak tu yang dapat menegakan kita sakit perut, Dik. Adik makan Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Rasa macam jambu kan? Kelak. Kelak-kelak sikit. Tak apalah ayah, adik naik dululah sebab dah nak gelap dah ni. Ya, ni naik mandi sembahyang maghrib tau. Ayah. Kenapa ni Ban? Apa kena kendi air panas ya? Masya-Allah. Tengok. Sakit. Ni dah melecur ni. Aduh, Pus nak buat macam mana ya? Sebab ayah bawa ubat gigi mana? Ayah buat apa ubat gigi? Abang melecur bukan sakit gigi. Bang, ubat gigi ni dia boleh mengurangkan rasa sakit tempat yang kita kena panas tu, melecur tu. Slow ya. Dia ubat gigi ni dia sejuk. Bila dia sejuk dapat mengurangkan rasa sakit tu. Lah ya. Ha. Ayah pandailah.